Petang-petang cari cendawan busut. Cuaca petang ni kurang bersahabat sikit. Tengok tu, pokok hari dah lebam. Ini kami dijemput sama Bang Andi. Kata dia semalam dia ada jumpa cendawan busut. Jadi petang ni dia nak ajak kami tengok. Mudah-mudahan masih bagus ya. Jadi dapat kita buat lauk. Oh ya, Ikat tahu tak macam mana cendawan busut tu? Kalau tak tahu, jomlah ikut kami dulu. Nanti Ikat tengok sendirilah. Lah lama tak jalan kaki, naik bukit macam gini je dah nyungap. Cendawan busut ni sedap kalau dimasak. Kalau yang dah pernah coba, pasti tahu rasanya. Berjalan kaki dari tadi tak sampai-sampai. Betul tak jalan yang dilewat Bang Andi ni? Lah, ini dah ngeresap pula di dalam resam ni. Kalau tak dapat Bang bawa balik, luar biasa. Tanya sama Bang Andi, kira-kira masih jauh tak? Jawabnya apa? Taklah lah, dekat depan tu dia. Tapi dari tadi tak ada sampai-sampai. Lah lepas ngeresap resam, sekarang jumpa lagi jalan macam gini. Macam jalan balik tadi ke? Ikut aja lah Wang, apa kata orang, jangan banyak cakap. Tapi kata dia dah nak sampai ni. Kita dah sampai di lokasi kita nak ambil cendawan busut. Tahu tak cendawan busut tu macam mana? Lanjut part 2 ya.